Assalamualaikum adik-kakak semua. Salam Ramadan. Pekan ni kita nak share satu lagi resipi dengan adik-kakak semua. Hari ni Mama Fish nak makan sambal goreng. Ni kita nak tunjuk cara nak buat sambal goreng sedap . Hari ni Fish nak tunjuk kita nak makan sambal goreng Jawa. Mama kita nak makan sambal goreng Jawa, kita pun pergi kedai cari lada gapo, beheh-beheh kita buat selalu. Sambil berniaga kita masuklah. Jadi dalam koli ni kita bubuh minyak. Kalau minyak terpanas, kita goreng dulu 10 biji cili besar merah, 5 biji cili padi hijau, 3 biji cili padi merah. Kita goreng sampai dia layu adik kakak dah. Oh sedap ni sambal goreng ni. Buat cicah-cicah. Makan dengan ikan goreng. Boleh ayam goreng. Oh pari bakar, ikan bakar, ayam bakar, toko bakar, bakar-bakar boleh belakang. Gitu. Lepas tu kita masukkan 3 biji bawang Holland. Kita potong dadu gitu. Lepas tu 5 biji bawang merah halus. Dan juga 3 biji bawang putih. 3 ulas bawang putih tu. Kita cincang-cincang, kita bubuh dah dulu sekali. Goreng-goreng sampai dia itulah, sampai dia naik bau lah. Sampai dia layu ke apa. Oh sedap bang weh. Ya sambal goreng Jawa ni kita boleh makan belaka adik kakak dia, sesuai dengan tahu goreng boleh, tempe goreng boleh, ikan goreng boleh belaka. Bakar-bakar pun boleh juga. Kacang-kacang dulu. Nampak tu. Oh sedap molek tu. Baru 3 hari lepas lah pergi pergi Jawa, baru kelik Jawa lah ni. Dia pun lah. Boy-boy ada sana. Sempena kita bulan Ramadan kat, kita pergilah balik Jawa 2-3 hari. Jumpa sang sahabat. Benda ni pun kita nak raya dah ni, tak lama dah ni. Kita goreng dulu deh. Sedikit pembetul dia adik kakak deh. Bawang putih saat ni kita guna 8 ulas. Saat ni silap lah Fish kat 3 ulas. Kita ke mata lah petai-petai ni. Semoga dagu air lagi. Lapar ceruk lagi tak galak mata lah kecik pun. Nak ajak kau lain tu bik kau lain. 8 ulas. Bawang putih tu 8 ulas dah. Hak lain tu belakang dah tu. Lebih kurang lah alu kasar tu. Lepas tu kita masuk ke buah tomato. Tomato ni kita guna sebanyak 7 biji. Halus kasar, potong dadu-dadu, bubuh dalam ni. Lepas buah tomato tu kita gaul lagi. Wah, sedap molek bang sambal tu. Buat mudah nak buka puasa, buat betah sangat Pagi ni kita pergi kedai beli kakak, bawang, lada, gapo gak, siap gak, petai boleh masak panas-panas. Tak ni. Sambil kita duk tunggu kita goreng lada atas dapur tu. Sini ni kita bakar terus terus bakar. Terung bakar ni kita nak makan dengan gau tepan ni lah. Dengan sambal goreng Jawa kita tu. Terung bakar ni kita bakar gini lah, mudah. Kalau kita ada kuali besar kan. Terung ni kita bakar dia pada garing setara ni adik kakak dah. Dia garing luar, lembut dalam ni. Kalau tak ada kuali besar gini, orang kata nak bakar atas cepek pun boleh. Atas hot plate cek tu.
Boleh akak ni, garing molek tu terung tu. Nampak tu adik kakak. Lada baru yang kita goreng tak ni, layu bakar dah tu. Boleh kita tutup api dah. Tutup api dulu. Lepas tu kita bubuh dalam lesung gini. Kita bubuh dalam lesung, kita tumbuk sampai dia hacur dah. Kita tunggu dia suai-suai sikit lah baru kita tumbuk tu. Ada sambal goreng Jawa ni dia kena tumbuk dengan lesung gini dah baru dia sedap dia kakak. Dia sambal ni kalau kita tumbuk dengan lesung gini ni dia rasa dia lain Rasa dia lebih sedap. Rasa asli dia tu. Lepas kita tumbuk tu kita buh kelik alai kuali tu dah. Nampak tu. Comel tu kita tumbuk satu tu. Kita buh kelik semula alai kuali sat ni. Lepas tu kita tak kelik terapa, buka api. Kita tambah situ 1 sudu makan asam Jawa. Asam Jawa kita ambil sudu makan, kita basuh dengan air sikit. Kita bubuh dalam lada goreng dengan bawang kita tumbuk tadi. Buka api lah, api tu sederhana dah, jangan besar sangat. Kita goreng mula terapa. Masuk ke 1 sudut teh garam. Lepas ni kita terap bolok lah. Kalau berasa kurang garam kak, tambahlah garam tu. Masuk ke 4 sudut makan gula. Masuk ke 1 inci lengkuas. Kuah tu kita ketuk-ketuk sikit. Lepas tu masuk ke 2 batai serat. Serat tu pun kita ketuk-ketuk juga. Masuk ke 5 lah daun 5 purut. Kita soyak-soyak bubuh ada tu. Kacau-kacau lagi. Kita kacau-kacau dia tu sampai dia gelegak, sampai dia kering sikit sampai dia pekak lah. Sedap bau ni, sedap bau ni. Sambal ni kita makan buka puasa apa ni sedap ni. Nampak tadi kakak. Gelegak molek tu. Kita kecil sikit api biar dia mendidih, dia gelegak. Biar dia pekak sikit biar dia pekak. Dia sambal ni lagi pekak lagi sedap ni. Nampak tadi kakak. Sambal goreng Jawa kita tu semakin pekak dah terapa tu. Boleh kita akak dah. Ni kita goreng dah telur mata kobar 3 butir dengan terung kita bakar saat ni. Kita buah le pinggir. Bila kita nak makan kak, kita ambil lah sambal goreng Jawa saat ni tu.
Oh, sedap molek. Oh, cemong sedap. Adik kakak, siap dah resipi kita hari ni, iaitu sambal goreng Jawa. Makan yang telur mata boleh, terung bakar boleh, daging bakar je goreng boleh belaka. Pasal apa dah deh, kita nak makan dah, nak buka puasa dah ni. Selamat berbuka puasa belaka. Sambal ni makan panas-panas lagi sedap bercemong-cemong. Jumpa mula pula. Assalamualaikum.